Jangan sampai Sungai Udang bertukar jadi Sungai Sotong. Saya rasa kalau nyanyi lagu lain, awak nak petikaikan tu memang okey. Kan, tapi ini lagu negaraku. Dia duduk masa kan, lagu negaraku. Awak di dalam Dewan Negeri yang berada dalam persekutuan dan kita menyanyikan lagu persekutuan. Minggu lepas kita bercerita tentang salah satu simbol kedaulatan Malaysia, iaitu bendera. Lagi simbol kedaulatan Malaysia apa lagi? Bendera, Jata Negara, lagu negaraku. Ini simbol-simbol dia kan. Kadang-kadang kita di program-program negeri, kita nyanyi lagu negeri dulu baru negaraku. Di program persekutuan atau persekutuan yang diadakan dalam negeri tertentu, kita nyanyi negaraku dulu baru nyanyi lagu negeri. Jadi ada protokol dia. Jadi saya rasa silap di situ, dia mempertikaikan pertama sekali. Kedua, dia mempertikaikan tanpa cek dulu. Kan. Jadi dia memalukan. Awak di situ, YB, awak adalah wakil rakyat. Awak membawa suara rakyat Sungai Udang kepada Dewan Negeri untuk membahaskan. Jadi awak bukan bercakap untuk diri awak. YB Sungai Udang, faham Sebab tu orang tak panggil awak nama awak, orang panggil Sungai Udang. Jadi dia bukan satu benda personal. Jadi kenapa awak macam ini? Kan ada tata tertibnya dalam dewan, pertama sekali. Kedua ialah awak meninggikan suara itu kurang sopan dalam dewan. Kan, kurang sopan. Tapi awak cakap orang provoke awak. Okey, orang provoke, fair enough. Tapi kenapa awak membenarkan diri awak dia kena provoke sampai awak naikkan suara? Yang malu bukan awak tau. Yang malu ialah rakyat Sungai Udang. Pengundi Sungai Udang awak. Kan, apabila saya tengok video ni, saya macam alhamdulillah, terima kasih, pembangkang kat Selangor tak ada macam ni. Pembangkang kat Selangor okey, berkualiti. Bukan semua pembangkang Melaka macam ni. Kan, tapi ini silapnya ialah dalam permainan politik kadang-kadang anda cuba diprovok dan anda boleh memilih sama ada hendak memberi satu tindak balas yang emosional atau rasional. Selalunya yang lebih rasionalnya lebih baik. Jadi silapnya di situlah. Kan, jadi saya doakan orang Sungai Udang boleh memilih wakil rakyat yang lebih baik lah. Sebab terus terang yang cakapnya, yang viralnya muka dia, tapi yang malunya ialah rakyat, pengundi, penduduk Sungai Udang. Jangan sebab sampai. Memang kita nak wakil rakyat kita lantang membawa suara rakyat, tapi lantang dia dalam membahas, bukan dalam meninggikan suara. Minta maaf banyak-banyak. Ini yang saya belajar. Mungkin saya baru setahun lebih kan, mungkin dia lagi lama, tapi kalau dia lagi lama pun saya tak nak ikut contoh dia, minta maaf.